من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita lagi dalam satu jamaah majlis ilmu malam ni bagi menyambung pengajian kitab Wasaya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Taha Abdullah Al-Afifi, muka surat yang ke-83. Tajuk yang kecil kat bawah tu, usikum bitaqwallah. Aku mewasiatkan kepada kamu semua untuk bertakwa kepada Allah. Maka dia adalah salah satu daripada wasiat yang pertama yang kita terjemah itu sikit-sikit dah. Maka kita akan ambil huraian daripada kitab yang ditulis oleh Taha Abdullah Al-Afifi. Apa kata dia? Wa idza kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qad bada'a bi taqwallahi. Sesungguhnya bila dia nak sebut hadis tadi ni, hadis yang kita baca hari itu, dia bermula dengan wasiat bertakwalah kepada Allah. Fatilka kanat adatuhu fi aghlab. Sesungguhnya itulah adat Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila dia nak bercerita tentang sesuatu, maka dia bermula dengan taqwallah, ittaqullah. Fi aghlab maksudnya selalu. Fi aghlab ni maknanya sekian kalinya selalu dia sebut benda tu. Pertama sekali dalam ucapan dia, mana khutbah pun dia sebut tak, ittaqullah, kan dia sebut fi aghlabi wasayahu, dalam kebanyakan wasiat-wasiat yang ada di dalam kitab ni dan wasiat-wasiat yang ada dalam hadis-hadis yang lain. Lianna taqwallaha ta'ala, sesungguhnya kerana takut bertakwa kepada Allah itu, kama qara'ta sabiqan, seperti mana yang kita duduk baca dah hak awal dulu pun dia sebut taqullah juga. Ada hadis-hadis yang sebelum ni, kira yang ni hadis yang ke-8 dah, ada disebut bertakwa Allah juga. Hiya ra'sul amri kullah, sesungguhnya dia adalah ra'sul amri kulluh. Dia adalah, kita panggil apa, ra'sul amri ni pucuk ataupun punca segala perkara. Tak, ra'sul amri, dia adalah kepala segala-gala urusan. Kita punca lah, punca lah. Maknanya apa-apa saja pun mesti bermula dengan ittaqullah. Seorang manusia itu lengkap dari segi rukun dia, iman, Islam, ihsan dia adalah berpandukan dengan asas ittaqullah. Kalau dia tak ada perasaan takut kepada Allah, maka segala rukun yang dia amalkan tak berapa kena, tak berapa boleh jelas, tak berapa cantik. Maka mesti diselang-seli ataupun disertai dengan ittaqullah, takut kepada Allah itu. Wa hiya wasiyatullah ta'ala, dan itulah juga sebahagian daripada wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam Al-Quran pun sebut banyak. Wattaqullah innallah, sebut banyak. Allah suruh takutlah kepada Allah. Bertakwa tu apa dia? Dulu pun sebut dah. Takwa ini maknanya apabila kita berada di sesuatu masa, keadaan, ketika yang mana kita nak buat apa-apa, Allah sampai dulu. Allah tu dalam dulu. Contohnya kita nak makan, teringat Allah dulu. Aku ni makan, benda yang aku makan ni elok ke tak, redha tak, Allah redha ke tak, teringat Allah dulu. Kita nak berjalan pun ingat Allah dulu. Nak melangkah pun Allah dulu. Elok tak aku langkah ni, nak pergi ke mana ni, Allah redha ke tak. Itu sebut ittaqullah.
Sebab tu dalam bab bertakwa kepada Allah, itu yang datang seseorang itu kalau benar-benar dia bertakwa kepada Allah, dia masuk peringkat ihsan. Ya'budullaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yara. Beribadahlah, memperhambakanlah diri kamu kepada Allah, seolah-olah kamu melihat dia. Tapi kalau kamu tidak melihatnya, maka memang sesungguhnya yakinlah bahawa dia sentiasa melihat kamu. Itu maksud daripada peringkat yang tertinggi dalam ittaqullah. Sentiasa kena, setiap kadang-kadang kita angkat solat, yang angkat takbir solat baru teringat Allah, baru teringat kata Allah tu duduk tengok. Padahal setiap masa dalam kehidupan kita itu Allah sentiasa melihat. Sebab tu dalam kitab Hikam yang ditulis oleh Ibn Ata'iyah, cerita bagaimana untuk menyucikan hati berdepan dengan Khalik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap masa kita sentiasa kena berbincang dengan hati kita ni, nak buat apa ni? Tu dalam setebal separuh jengkal kitab Hikam yang ditulis oleh Ibn Ata'iyah, menceritakan bagaimana hati ni nak kena didik, daripada mula celak mata sampai celak mata esok pula. Itu hati, kan? Jadi itulah punca daripada bertakwa kepada Allah. Allati awsana biha kama awsal ladzina utul kitaba min qablina, seperti mana yang Allah telah mewasiatkan kepada kita di dalam Al-Quran, dan seperti mana Allah telah mewasiatkan alladzina, orang-orang yang utul kitab, Allah telah menurunkan kitab sebelum turunnya Al-Quran, min qablina, daripada orang-orang yang terdahulu. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, semuanya diarahkan untuk, ataupun diperintahkan untuk mula-mula sekali adalah bertakwa kepada Allah. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman dalam salah satu daripada surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad wassayna alladhina utul kitab, telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diutuskan kepada mereka kitab Zabur, Taurat, Injil, min qablikum, daripada sebelum kamu wahai Muhammad, wa iyyakum, dan wasiat ini juga kepada kamu wahai kaum Muhammad, wahai umat Muhammad, anittaqullah, supaya kamu semua bertakwa kepada Allah. Kan? Kalau kita letakkan salah satu daripada sifat ittaqullah itu, sebenar-benar takut kepada Allah, nescaya satu hari itu kita tak boleh bergerak. Kalau kita betul satu niat dalam hati kita bahawa itu sangat takut kepada Allah, satu hari itu kita tak boleh bergerak. Nak bercakap pun takut Allah marah, nak memegang apa-apa pun takut Allah tak redha, nak mengangkat kaki untuk bergerak pun takut. Maka itulah yang sebenar-benar yang disebut sebagai ittaqullah. Nak kata takut macam mana? Lah kita takut ke Allah, nak tanya. Dalam konteks yang satu lagi kita tanya dari segi yang kata apa? Bertentangan persoalan. Lah ni kita duk sembang pasal takut. Kita tanya, aku ni takut ke Allah? Kalau dalam sehari itu berapa kali aku takut ke Allah? Dan satu lagi persoalan, andai kata datang penyamun dengan dua bilah parang, satu di kanan dan satu di kirinya, duduk berdepan dengan kita, siap sedia untuk mencantas leher kita, waktu tu kita takut kat dia ke kita takut kat Allah? Kena soal lagu tu. Macam mana? Itu nak sebut kata, nak cari ketakutan yang sebenar, ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah mai hak bisa mai hak duk tabang putih tu pun lari. Kan? Tengah-tengah naik motor, jadi berat. Tengok belakang ada motor putih tu, kan? Saya tak boleh brain, tak boleh fikir. Motor ni orang buat daripada enjin. Dia kata koyak gitu ya, kan? Mustahil kita rasa berat bila kata koyak gitu. Dia koyak tangan kiri kot nak pergi mana, kan? Naik basikal sungguh kita kayuh tak larat. Betul tak? Ni motor. Motor boleh berat. Kan macam mana? Pernah jadi ke? Psikologi kita tu. Sebab itulah pentingnya ittaqullah itu. Kenapa? Dia sangkut dengan ni. Dia sangkut dengan otak. Bila kita tidak ada pegangan bahawa kita hanya takut kepada Allah sahaja,
maka selain daripada Allah itu menyebabkan kita rasa lemah. Kita takut dekat binatang, kita takut dekat manusia, kita takut dekat jin. Pergi mana pun tak boleh, tidak. Tapi kalau rasa datangnya ketakutan selain daripada Allah, sebut dalam hati, aku ada Allah. Tak? Sebut dalam hati, aku ada Allah. Tak? Itu yang mendidik kita untuk kembalikan segala ketakutan kita dari kepada makhluk selain daripada Allah kepada Khaliq, iaitu Allah. Kan? Baik. Wala ahammiyati taqwa, dan sesungguhnya kepentingan takwa itu telah pun zakaraha Allah Ta'ala, telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala fi ayatin adidah, dalam ayat yang banyak, fi mahkamin kitabih, dalam kitab yang mempunyai banyak hukum, iaitu Al-Quran. Kama zakaraha marratain, seperti mana yang telah Allah sebutkan sebanyak 2 kali, fi ayatin wahidah, dalam ayat yang satu. Ada satu ayat Allah sebut ittaqullah 2 kali. Faqala ta'ala, di dalam surah Al-Hasyr, seperti mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittaqullah, takutlah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hari apa ni, Jumaat selalu tu imam baca surah ni, kan? Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Allah ulang 2 kali. Apa maksudnya? Bermula daripada ayat tu Allah sebut apa? Bertakwalah kepada Allah. Dan disebabkan oleh takutnya kamu tadi kepada Allah, maka wal tanzur nafsu ma qaddamat yada ma qaddamat lighad, dan tengoklah sesuatu jiwa, sesuatu nafsi, sesuatu apa ni, nak sebut kata apa ni, manusia itu sendiri. Nah, lihatlah setiap hari dalam kehidupanmu, ma qaddamat, apa yang telah kamu buat, lighad, untuk esok. Maksudnya apa dia? Preparation untuk menghadapi hari kematian. Apa yang kita telah buat untuk kita prepare esok, kok kita tak ada. Nah, hari ni semua pakak-pakak yakin pasal kita akan, orang kata apa, hidup semula esok. Betul tak? Sebab apa saya kata begitu? Sebab kita tak takut pun esok kok tak ada. Betul tak? Ada saya satu, ada masjid di sebelah Tasik Geluguk. Masjid ni saya duk mengajak. Saya pun selalu sebut kat dia. Saya kata di antara masjid yang saya mengajak, masjid ni memang tak malaikat maut duk kelilingnya tiap-tiap hari. Pasal apa? Tiap-tiap hari ada kematian. Saya pergi di mengajak di masjid tu, tak pernah tak ada yang mati meninggal. Mesti ada meninggal. Minggu tu. Saya kata kat dia, ni malaikat maut ni kira duduk ada minum kopi kat sini ya tiap hari. Nak sebut apa? Kita jangan sia-siakan waktu yang kita ada. Wal tanzur ma qaddamat lighad, maka kita buatlah apa yang patut kita buat untuk kita jadikan dia sebagai satu bekalan untuk esok. Lighadin, untuk esok. Kalau kok kita dah tak menghembuskan nafas kita dah, maka kita ada sesuatu bekalan. Maka Allah sebut sekali lagi, wattaqullah. Takutlah oi. Lagu tu lah nak bang. Takutlah. Kembalilah balik kepada Allah. Tak, fikir panjang-panjang. Kok kita nak buat benda-benda yang tak elok, takutlah. Tu ittaqullah. Wa qad sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, idza jama'a Allahul awwalin wal akhirin, apabila telah Allah himpunkan di antara orang-orang terdahulu, al-awwalin wal-akhirin, dan orang-orang yang terkemudian, iaitu kita ni, limiqati yaumin ma'lum, pada satu ketetapan hari yang kita semua tahu, iaitu hari akhirat di padang mahsyar. Fa yaqulullahu azza wa jalla, maka Allah berkata pada hari tersebut, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni ja'altu li nasaban, sesungguhnya aku telah ciptakan pada diriku ini hubungan. Maksudnya apa dia? Ada pertalian di antara Allah dan makhluknya. Siapa yang menciptakan makhluk? Khaliq.
Maka Allah suruh kita ni hari ni bertakwa supaya wujudnya pertalian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi waja'altum lakum nasaban, Allah juga telah jadikan kepada kita juga pertalian di antara sesama kita. Jadi kita ada dua hubungan, hubungan dengan manusia, dengan makhluk. Tak kisahlah hubungan kita dengan makhluk apa pun, tak, jin ke, haiwan ke, pokok, tumbuh-tumbuhan ke, bumi dan sebagainya. Tapi di antara makhluk dengan makhluk. Dan Allah juga tetapkan hubungan di antara makhluk dengan Khaliq, yang mana sentiasa Allah sebut dalam Al-Quran, Rasulullah sebut di dalam hadis bahawa semua manusia, semua jenis makhluk di alam ini sentiasa berzikrullah kecuali dua jenis ya, jin dan manusia. Hak orang suruh tu bantah sungguh tu ya, lain semua zikrullah, tak pernah tak zikir. Nah, kucing berzikir, rimau berzikir, gajah berzikir. Nah, tu baru ni gajah yang kena lenyek tu kan. Depa banyak macam-macam depa buat tafsiran. Gajah tu sedih lah kan. Nah, nampak? Apabila manusia dah tak ada benda sangat nak bercakap kan, maka dia menjadikan gajah itu seperti manusia. Memanglah ada, Allah letak nafsu gajah itu, haiwan memang ada nafsu, tetapi sampai kan, entah-entah dia tengah berzikir, berdoa untuk anak dia, tak kan, entah-entah dia, maknanya yang kita doa ni kita jadikan benda itu seolah-olah kita. Nah, itu jadi masalah. Semua berzikir, sampai kan ada hari tu yang tolong pun tak sembahyang. Tak, betul tak? Ada yang tolong pun tak sembahyang. Betul tak? Jadi macam mana? Itu kena tengok. Ni kalau orang dengar orang marah saya. Komplain kan. Baik. Maka Allah jadikan dua hubungan. Hubungan dengan Khaliq dengan hubungan dengan makhluk. Di antara makhluk dan Khaliq. Fa wada'tum nasabi wa rafa'tum nasabakum. Tetapi hai manusia, kamu lebih mementingkan hubungan kamu dengan makhluk. Kamu wada'tum, maksudnya apa dia? Kamu tinggalkan, kamu letaklah tepi hubungan kamu dengan aku, tapi kamu lebih rafa'tum, angkat hubungan kamu dengan makhluk. Tu betul ya, Allah sebut betul, dalam hadis sebut betul. Hari ni kalau kita ada dua pilihan, tak, di antara nak semayang dengan nak mencari kepentingan dunia, yang mana kita dahulukan? Tak, dia kata azan masuk, saya pergi mana? Saya nak pergi semayang. Oh, dia kata tu ada orang bagi ni bantuan, saya dapat seorang 500. Dia solat ke dia pergi beratuk? Saya tanya ikhlas lah ni. Nak semayang ni, nak semayang kan? Dia kata kedai tu tadi ada mai bagi seorang 500 kan, siapa lambat tak dapat. Dia solat ke dia nak pergi ambil duit 500 tu? Nah, itu yang Allah sebut hubungan dengan aku dengan hubungan dengan makhluk. Dan kebanyakan kamu banyak yang meletak tepi hubungan kamu dengan aku, tetapi mengambil tinggi hubungan kamu dengan makhluk. Itu. Qultu, maka aku berkata, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya kemuliaan kamu wahai manusia di sisi Allah dengan ketakwaan kamu. Tak, itu semulia-mulia manusia. Manusia ni bila takut kepada Allah setakut-takutnya, dan itu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada siapa pun yang berani untuk menakutkan manusia tadi. Tu kena ingat. Manusia kalau dia takut Allah setakut-takutnya, tidak ada makhluk yang di atas muka bumi, langit dan bumi boleh menjadikan dia takut kepada sesuatu dan boleh menakut-nakutkan dia. Tak ada. Try kita tengok kan, jumpa saka mana ke kan, try tengok, ajak minum kopi tengok kan, orang baru dia tahu dia ni tak takut aku ni kan. Ini tak ada aku tu, ada saka tak ada aku tu, ada lagi. Ajak pergi minum kedai Pak Loh kan, jom.
Tak, nak abang kata takut kita letak hanya kepada Allah. Bila kita rasa takut, sebut dalam hati, aku ada Allah. Habis sangat pun, macam saya selalu sebut kan, habis sangat pun dia nak takik kita, mati. Betul tak? Abang dia hang takik aku, mati. Aku jadi hantu, kacau hang dah hantu. Tak? Mak dulu dia tak wani dah. Kan? Itu nak letak ketakutan kepada Allah. Maka kata Rasulullah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia makhluk di antara kamu, wahai manusia, di sisi Allah itu adalah orang yang kuat takwanya kepada Allah. Tetapi apa? Wa abaitum. Nah, Allah sebut begitu kepada manusia. Hei manusia, kalau kamu nak tahu, semulia-mulia makhluk di sisi aku adalah orang yang paling bertakwa kepada aku. Tetapi apa dia Allah kata? Fa abaitum. Kamu dengar tak dengar, lebih kurang sama ya. Masuk tinggal kiri, keluar tengah kanan. Masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Tak? Sama aja. Apa sebut? Ada setengah-setengah daripada kita manusia ini, apabila dengar apa-apa Allah sebut pun abai. Kita abaikan. Fa abaitum illa fulanan ibni fulan, kecuali yang sedikit sahaja yang mengambil kesungguhan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita berada di sini malam ni, kita tergolong daripada orang yang sentiasa bertakwa kepada Allah. Amin insyaAllah. Fal-yawm, kata Allah, maka hari ini ada'u nasabakum warfa' nasabi wa arfa'u nasabi. Hari ini, hari mana? Pada mahsyar, aku akan letakkan tepi hubungan-hubungan kamu. Apa maksud dia? Wa tad'u kulla mardi'atin amma arda'at. Tak. Pada hari kiamat nanti, tu tak masuk pada mahsyar lagi. Tak. Pada hari kiamat nanti, seorang ibu yang baru bersalin ditetekkan kepada anaknya itu datang kiamat, dia lempak gitu ya anak dia. Tak. Pasal apa? Kehebatan hari kiamat. Tak. Disebut lagi di pada mahsyar, hatta apa ayat tu? Saya lupa lah. Hatta abang dengan adik berjalan tak bertegur. Tak. Hatta ayah pun kelih macam tu, tak tegur. Itu kenapa? Kerana Allah telah letak buang hubungan makhluk di antara makhluk pada waktu tu. Tak ada lah. Kalau kita nak minta tolong, ni abang, nak minta tolong awak, pahala aku tak cukup ni, boleh minta sikit, bagi ya. Abang dulu rapat ni, dia kata adik aku apa jangan kacau. Oh, tu dunia kan. Bagi semua adik nak. Duduk di pada mahsyar, adik dia kata apa? Dulu abang bagi semua abang ada. Nak. Hari ni adik tak ada apa ni, boleh bagi sikit. No way. No way. Tu Allah dah buang semua hubungan di antara manusia dengan makhluk di atas pada mahsyar. Kita tak boleh minta tolong siapa, hatta ibu kita pun. Tak. Tetapi Allah kata apa? Maka pada waktu tu arfa'u nasabi, aku mengangkat hubungan orang-orang yang berhubung dengan aku di atas muka bumi ini. Hanya tinggal orang yang yaumul dhillah illa dhilluh, orang yang sentiasa mendapat perlindungan daripada Allah. Tak ada perlindungan lain yang lebih kecuali perlindungan daripada Allah. Orang-orang ni di dunia sentiasa bertakwa kepada Allah, maka dia di akhirat nanti Allah akan angkat orang-orang ni, tunjuk kepada orang ramai, inilah orang yang sentiasa ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita doa supaya kita semua duduk dalam golongan tu. Amin insyaAllah. Maka Allah sebut lagi, ainal muttaqun, mana orang-orang yang bertakwa. Fayunsabu lil muttaqina liwa, maka pada waktu itu diterbangkan panji-panji liwa kepada semua orang-orang muttaqin. Panji-panji ni dia tahu, dia pi kepada orang muttaqin supaya orang muttaqin pegang dan angkat panji-panji. Kamilah orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Tengok-tengok kita tak pegang. No. Jenuh. Kan? Kita duduk ramai-ramai ni, kita duduk sama-sama dia terbang tu, kita tangkap tak dapat. Maka kita na'udzubillah min zalik,
bukan tergolong daripada golongan orang muttaqin pada waktu itu. Sebab apa? Sebab Allah tanya, mana golongan orang muttaqin ni? Maka mereka pun mengangkat panji-panji, fayattabi'una liwa'ahum, maka mereka pun mengikut, berjalan dengan panji-panji mereka itu, fayadkhulunal jannah, maka mereka pun masuk ke dalam jannah bighairi hisab, tanpa hisab. Itu yang Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah, as-sabiqun was-sabiqun, orang yang mula-mula dulu masuk syurga. Nah, ulaikal muqarrabun, mereka lah orang yang sangat rapat dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rapatkan hubungan kita bermula daripada hari ini, sentiasa ada Allah dalam hati kita, sentiasa ada Allah bersama-sama dengan kita. Dah, sebab itulah wujudnya ketakwaan dan takwa kepada Allah. Dia kena latih kan. Wa qala akthar mufassirun, dan berkatalah kebanyakan orang-orang ahli tafsir, fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Yang ni yang kita selalu baca. Kebanyakan orang letak dalam rumah bagi cepat kaya, tak pun dekat dalam kedai buat tukun, buat apa orang panggil apa, azimat. Dua satu lagi, pelari, satu lagi tangkai. Tak, ni ayat ni, ayat Al-Quran. Saya pesan, adakah ayat Al-Quran boleh dijadikan perkara syirik? Boleh. Jangan main-main. Ayat Al-Quran boleh menjadikan manusia itu syirik? Boleh, dengan penggunaan cara yang salah. Dengan pemahaman yang salah. Itu hati-hati. Dia tulis, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillaha, apa ni? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu yahtasib. Wa man yattaqillahu fa huwa hasbuh. Innallaha qadiru ala amrih. Qad ja'ala rabbuka qad ja'ala syai'in qadra. Lama tak baca. Dia kata baca ayat ni setiap hari, nanti kaya, syirik dan minta maaf saya sebut. Siapa yang bagi kaya? Allah, bukan ayat Al-Quran. Tabak ya. Tak. Bukan ayat Al-Quran. Tu kita jumpa hantu, baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak. Yang hamba hantu ayat ke ataupun Allah? Yang menjahanamkan ifrit pada waktu dibaca kepadanya ayat kursi, tak, oleh Umar bin Khattab. Adakah ifrit itu hancur sebab ayat kursi ataupun hancur dia sebab Allah Ta'ala? Tanya. Yang tu kita pun bawa ayat kursi pergi mana-mana, tiba-tiba jumpa jin, baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dia sambung la ta'khudhuhu sinatun wala naum, kita sambung lahu ma fis samawati wa ma, dia sambung lagi. Tak jadi apa. Nah, lepas tu kita percaya apa? Tak jadi pun ustaz baca ayat kursi, dia sambung ke atas ada lagi, kan? Tu jumpa lagu tu. Macam mana kita nak letak? Jadi jangan jadikan ayat Al-Quran itu salah penggunaan. Orang beramal dengan ayat itu kerana apa dia? Kerana nak mendekatkan diri kepada Allah. Kata Rasulullah, ayat kursi dibaca 10 kali sehari, kalau boleh. Tak. Ataupun 10 kali setiap waktu, kalau boleh. Itu amalan dia. Maka bukan ayat kursi yang menjadikan kita hebat, tidak. Dengan kita baca ayat kursi itu, kita sentiasa rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah, bila kita rapat dengan dia, maka terbuktilah ketakwaan kita kepada dia. Maka bila seorang hamba itu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan angkat darjat orang itu di dunia dan di akhirat. Itu penting. Kalau ada seorang tok guru, ada orang masuk histeria, dia kata, pergi panggil tok guru. Dengar orang sebut nama tok guru tu,
Hilang terus sedia. Tu tak main lagi Tok Guru. Nak. Pasal apa? Bukan